Ramai tak sedar bila dalaman kita tak cukup nutrisi asas, hormon kita ni akan kacau. Sel jadi lemah, sistem badan mula slow dan itu yang buat kita cepat letih, mudah sakit dan juga kulit tu akan hilang seri. Punca utamanya sebab pemakanan harian kita tidak lengkap, stres badan bertoksin. Lepas tu usia kita ni pula makin meningkat, penyerapan pula makin rendah. Jangan risau, nak betulkan sistem dalaman badan kita ni, kita perlukan set nutrisi yang cover asas sel tubuh kita ni. Pertama, multivitamin untuk top up mikronutrien yang badan tak cukup setiap hari. Kedua, kita kena ambil vitamin B kompleks. Vitamin ni untuk stabilkan hormon dan kawal juga stres dalam badan kita ni. Yang ketiga, omega 3, kurangkan inflamasi, sokong jantung dan juga otak. Yang keempat, ambil vitamin C. Vitamin C ni dia untuk kuatkan imun dan bantu pembaikan sel. Dan terakhir, protein. Asas untuk pembinaan sel sihat. Nak saya cadangkan set terbaik ikut umur, gaya hidup dan masalah badan awak sekarang? Komen nak sihat.